Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Aisyah Akilah binti Muhammad Azizul Haziq. Saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seremban 3 yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Kod sekolah saya ialah NEA 4117. Sejak dari kecil lagi, saya memang berminat dalam membaca. Apabila saya meningkat remaja, saya lebih cenderung membaca buku novel yang bertemakan fiksyen. Saya Belia merupakan buku novel kegemaran saya. Lihatlah indah buka muka depannya. Jangan bermain dengan api. Engkau akan gila apabila mengetahui kebenarannya nanti. Itulah kata-kata penulis agung buku ini yang bernama Nukarima. Buku ini mempunyai 268 helai muka surat bercetak dan merupakan kebanggaan Alaf 21. Pernahkah anda berasa ingin membalas dendam atas perbuatan jahat seseorang? Novel ini mengisahkan tentang Tengku Jalil yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Pada awalnya, beliau merancang ingin membawa abangnya Tengku Anas berlayar di tengah laut, lalu membunuhnya di sana. Namun, tanpa disangka-sangka, ribut telah melanda dan merosakkan kapal mereka. Tengku Anas telah terselamat di dunia manusia, namun koma. Tengku Jalil pula terperangkap di dalam dunia aneh yang bernama Crystal Land. Di sana, beliau berjumpa dengan Puteri Alia. Demi keberlangsungan hidup, janji telah termeterai. Mereka berjanji agar membantu antara satu sama lain untuk mencapai matlamat masing-masing. Sepanjang perjalanan, terbongkarlah rahsia di sebalik kematian ayahandanya, Tengku Baiduri. Di setiap helaian buku ini, terdapat banyak nilai dan pengajaran yang saya dapat. Pertama sekali, nilai semangat persahabatan. Nilai ini penting agar rakan-rakan kita ingin bersahabat dengan kita. Seterusnya, nilai kasih sayang terhadap keluarga. Nilai ini perlu dipupuk oleh setiap lapisan masyarakat. Ingatlah, keluarga tunjang kebahagiaan. Akhir sekali, nilai berani menghadapi cabaran. Dalam dunia yang penuh persaingan ini, nilai ini penting agar kita tidak mudah berputus asa dan tabah menghadapi dugaan. Mbak kata pepatah, gading gajah tidak ada yang tak retak. Itulah peribahasa yang boleh saya kaitkan dengan naskah emas ini. Pada pendapat saya, penulis perlulah menambah visual seperti gambar ataupun lukisan di dalam novel ini. Hal ini agar pembaca dapat membayangkan situasi di dalam novel ini dengan lebih mendalam. Seterusnya, penulis perlulah menambah pembualan antara watak. Hal ini agar pembaca seperti saya dapat merasai perasaan dan juga jiwa watak tersebut. Akhir sekali, penulis perlulah mengembangkan idea. Hal ini agar pembaca seperti saya lebih mudah memahami jalan perjalanan cerita ini. Secara keseluruhannya, Sayap Belian merupakan buku yang menarik. Buku ini boleh dibeli dengan harga RM29 atau di Sabah Sarawak, buku ini berharga RM32. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.